Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni cuaca amat baik. Jadi kita di Rose Hill Motel di bandar Cheongju. Ini situasi dia, Rose Hill Hotel, di mana kita menginap sini semalam. Dan hari ni kita nak meneruskan perjalanan. So nanti Abang DJ akan update apa, ke mana kita nak pergi hari ni. Dan distance kita average hari ni lebih kurang 70 km kot, InsyaAllah kalau cuaca mengizinkan dan dalam keadaan orang baik, semua kita insyaAllah kita sampai nanti. Baik, apa-apa nanti Abang DJ update. Oh yes, sir. Join us. Join us. So this a guy, the person in charge this hotel. So thank you, sir. So your hospitality. Bye bye. Alhamdulillah. Bye bye. No. Okay. Fighting. Pusat. Oh, okay. Kanan kiri. Sebab kalau ikutkan ni, dia keluar, dia beritahu ke mana. Tak, sebab kalau dia daripada, aku takut dia terbalik. Sebab kalau dia hotel tu, dia mesti dia keluar tunjuk jalan ni lah. Baik, kita mula bergerak dari bandar Cheongju ni. Secara perlahan. Ini suasana pagi di sekitar kawasan bandar Cheongju. Masih dalam keadaan tenang je. So hari ni dah hari Senin. Selasa hari ni. Ini hari Selasa, di mana orang dah sepatutnya hari bekerja lah. Tapi kawasan ni nampak tenang lagi. Waktu sekarang pun kita dah jam 9 pagi. Baik. Okay, ni buah apple pokok buah apple yang dia orang tanam di tepi jalan. Wah, okay. Buah apple dah berbuah. Ini pokok Buah apple. Ya, ini. Dia orang tanam di tepi jalan je. Ni dia pokok buah apple. Diorang tanam di bahu jalan sepanjang laluan ni. Ni buah apple. Belakang tu padi, ni apple. Pagi ni kita bergerak dengan suhu dalam 17 darjah Celsius. Agak sejuk lah. Yang kabut pun ada lagi. Kereta pun dah mula banyak di sesetengah tempat. Jalan padi dan laluan basikal kita dah start masuk. Dan sepanjang laluan ni nampak bendera Korea. Ada Korea. Ni salah satu tapak camping bawah jambatan. Yang mana ada caravan. Letaknya caravan di sini. So orang boleh camping. Suara tapak camping. Morning.
Yes, ini salah satu pemandangan yang amat menarik, di mana ada sungai tepinya, jabatan, bukit. Suasana sejuk. Lalu di kawasan ni gravel, mana jalan ni mungkin dia buat refurbish balik kot. Dia buat baik semula. Sebab nampak di belakang tu dia macam ada slope failure. Jadi laluan ni mungkin kenderaan berat duk ulang-alik dengan lori, jentera dan sebagainya. Jadi dia letak batu crusheran. Nanti dia ada pave balik ataupun dia turap balik. Oh, okey. Masih lagi kawasan mendaki. Okey, dah masuk balik jalan asal. Kita sampai di salah satu destinasi tempat camping, di mana di sini ada view yang amat cantik lah, dengan kawasan air terjun. Nice lah. Ramai yang camper van, yang kawasan camping. Air dia tak nampak tak dalam, tapi dia punya view tu nampak macam cantik untuk air terjun. Di sana. Okay. Macam mana si orang buka? Orang tembak guna mesin. Tak ada juga. Tu dia kawasan Lada Lembu. Kita nak ke lembu. Marah dia. Oh, pemandangan ni cantik. View dia dengan air. Oh, air jernih weh. Kita nak ke Swambo. Swambo lebih kurang dalam 2.7 km lagi. Tapi laluan dia ini dia, bukit, berbukit-bukit. Okay, kita dah sampai di GS25. Kat sini kita boleh makan sikit lah, untuk makan dulu tengah hari sebelum meneruskan perjalanan. Sebab atas tu kita percaya kawasan berbukit dah tak jumpa apa dah, sehingga ke destinasi seterusnya ni lebih kurang dalam range 25 km lagi. Jadi apa yang kita beli? Kita beli power bar, air susu ni, susu perisa pisang. Dia beli pisang dan juga burger udang dengan sayur dan juga Oreo.
Dia saya tak nak. Hello. Hello. Jumpa dia adik kat sana. Hai. Kita berhenti sekejap. Kita makan dulu. Superb. Mendaki. 왼쪽 길입니다. Tadi kita ada jumpa seorang warga Korea. Dia ni umur 73 tahun. Dan dia berjalan kaki daripada Seoul ke Busan. Dan sepanjang perjalanan beliau, satu hari dia ambil average 30 km. Dia jalan kaki tu. Abang Gigi pula lupa pula nak rakam. Momen tengah berborak dengan dia. Dia hanya boleh cakap bahasa Inggeris sekejap je. Tapi tak apa. Dan ambil gambar lah. Cik Asri ada ambil gambar tadi. Nanti kita share tengok gambar dia macam mana. Tabik lah. 73 tahun jalan kaki seorang-seorang sepanjang 700 km. Wow. Okey. Kawasan berbukit tak habis lagi. Very tough this mount. Betul-betul tough. Berapa kilometer ni, tak nampak puncak dia lagi. Penat. Apa-apa. Kita kayu pelan-pelan. Lawan. Harap tak jauh dah lah. Baik. Kita dah start turun. Tapi jangan seronok sangat. Turun ni sekejap je. Sebab kita ada satu lagi mountain yang perlu kita naik. Dan itu lagi tinggi. Yang ni pun dah seksa badan lah. Mendebarkan untuk naik satu lagi mountain. Tengok dia punya tahap ketinggian dia tu tinggi. Budak ni umur 11 tahun. Dia ikut ayah dia nak balik ke Busan. Semangat dia kuat. Relax, lawan. Bukit ni. Inspirasi. Walaupun dia muda, beza umur dekat 30 tahun pun, dia tetap memberi inspirasi. So kita belajar sesuatu hari ni. Kalau tengokkan pada jalan depan ni, ini adalah titik puncaknya lah. Tapi tak tahu nak cakap. Sebab jalan depan ni menurun. Harap turun terus. Tapi kalau dia buat naik lagi, aduh. Tak apa, kita tunggu kawan kita. Lagi 2 orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Cantik betul bumi Allah ni. Okey. Harap nanti aku update sama ada dia naik ataupun turun. Okey. Rupanya laluan ni makin menaik, bukannya menurun. Mata Abang DJ dah scam. Sebab mungkin kepenatan kot. Makin mendaki 578 meter dari paras laut. Weh. Allahu Akbar. Aku tak bas. Okey. Sekarang ni Abang DJ nak tunjuk
Dan di bawah sana tu adalah lebuh raya. Okay. So jarak ke puncak, distance Abang DJ lebih kurang dalam 1.2 km lagi mendaki nak basikal. Aduh, subhanallah. Abang DJ tabik kepada semua cyclist yang berjaya menawan semua bukit-bukit atau gunung. Semangat korang memang tinggi. Termasuk lah Abang DJ terpaksa fight lah nak habiskan bukit ni. Air pun dah melitik, hujan dah start menitik-nitik ni. Kawasan climbing. Kalau tengok kan memang tak percaya. Yang bawah tu highway, yang Abang DJ ada dekat atas puncak ni. Okay, kita ada 500 meter lagi. Allah, 500 meter lagi berpadan. Okay, Abang DJ nak tunjuk yang kita dah sampai di puncak. Subhanallah. Di mana? Ini dah puncak dia. Okey. Alhamdulillah kita berjaya di puncak. Berjaya di puncak. Wow. Oh, lembut tu. Alhamdulillah sampai di puncak. Oh, wow. Boleh cakap. Wow.
Inilah dia kawasan sekitar sini. Syal, tengok. This a kid 11 years. Ya, tengok 11 tahun dia dah sampai di sini dengan dia punya ayah. Come see. Okay, kita dah sampai. Ini bahagian chop immigration. Check immigration. Muka sama sebelah stop muka sama. Sama je. Memang chop macam ni Bedah plastik sebelah. Tak, dia memang macam ni. Dia kerja memang gini pakai chop. AYE or rest area. Muka sama Muka sama. Okay. So you're starting from 7 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. So 6:13. okay, 6 o'clock. So you finish around 5 o'clock. 5 o'clock. 5 5 o'clock or plus 5 or 6 o'clock. Before 5 o'clock. 5 o'clock. So you finish at 5 o'clock and then you go hotel. Stay hotel. 야, 호텔. Stay hotel. hotel. 모텔. 아니면 이제 찜질방. 사우나. I see all men. Before we come here, Where are you from? we are from Malaysia. 말레이시아. Malaysia. 오, 말레이시아. So before okay, dia dah start menurun daripada puncak. Sejuk. Tak tahu suhu dia berapa, tapi sejuk lah cerita dia. 17. Kita dah sampai ke pintu gerbang. Apa yang dia tulis pun tak tahu. Di pintu gerbang ni cantik. Tu yang cakap. Sambil tu kita tunggu sekejap lah kawan-kawan. Dia pergi beli apple lah. 시 방향 왼쪽 길입니다. Okay, kita dah selesai solat jamak terakhir. Ni kita nak meneruskan perjalanan kita. Oi, ke kiri. Esok kiri. Ni lalu kampung orang. Jalan dulu. Dekat rumah orang ni. Jalan ada 17 km lagi untuk sampai ke tapak kemah. Nanti Abang DJ update. Superb. Cowboy. Kita dah masuk pukul
5 minit di Korea. Sekejap lagi masuk waktu maghrib. Bila dah maghrib, kawasan maghrib, dia pasang lampu down light menghala ke arah pokok. Jadi bila tengok malam tu nampak menarik lah. Panjang ni sepanjang laluan ni. Menghala ke pokok. Baik, kita masih lagi berkayuh. Pada ketika ni jam masuk pukul 6.25 malam. So ni dah nak masuk malam lah ni. Jadi tak jauh dah jarak perjalanan ke tapak kemah. Lebih kurang 6 kilo. Kami tak booking lagi kemah ni sebenarnya, tapak kemah ni. Kita try dulu masuk. Tengok jadi macam mana. Kalau boleh slot masuk ke tapak kemah tu, alhamdulillah lah. Dipermudahkan. Abang DJ ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang terus menyokong Abang DJ. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Abang DJ ni. Dan nantikan video seterusnya perjalanan Abang DJ di negara Korea Selatan ini. Sekian, Assalamualaikum.